Assalamualaikum. Hari ini saya ke RPS Kemah untuk bersama dengan masyarakat orang asli di sana bersempena dengan program kejohanan sukan sekolah menengah dan sekolah rendah RPS Kemah. Dan saya bersama dengan Yayasan Pelajaran MARA memberikan bantuan kepada mereka dalam bentuk peralatan bantu mengajar berupa LCD, projector dan juga TV ataupun smart TV. Tujuan untuk membantu mereka dari segi pembelajaran. Di samping itu, pendedahan juga diberikan kepada mereka. Yang saya tekankan bahawa MARA menawarkan pelbagai peluang yang ada. Yang penting, mereka seharusnya memanfaatkan peluang-peluang ini bagi merubah nasib keluarga. Sebab itulah saya memberikan penekanan pentingnya untuk anak-anak mereka belajar bersungguh-sungguh, sekurang-kurangnya mempunyai sijil di peringkat SPF. Kerana melalui sijil itu dapat diperluaskan melalui program-program institusi-institusi pendidikan MARA yang banyak sekali. Kita mempunyai 342 institusi pendidikan MARA yang menawarkan pelbagai program kemahiran TVET yang boleh memberikan pulangan, imbuhan, gaji yang bukan saja bermaruah tetapi lumayan kerana negara kita juga bergerak ke arah TVET. Di samping itu juga bersama dengan MARA Great, kita akan mengadakan program latihan pendek ataupun kursus pendek untuk membaiki bot ataupun enjin bot. Kemahiran ini penting supaya mereka tidak perlu lagi terpaksa apabila air naik ataupun banjir menimpa, bot tenggelam, mereka terpaksa keluar daripada pos kemah. Kalau ikut jalan darat, lebih daripada 4 jam perjalanan pergi ke Sungai Siput, dan kalau melalui bot mempunyai kos yang tinggi. Jadi dengan menawarkan program kursus jangka pendek ini, diharapkan mereka mempunyai kemahiran. Dan inilah antara pendekatan yang digunakan oleh MARA. Kita memperkenalkan hashtag merakyatkan MARA supaya kita bukan sekadar memberikan ikan tetapi memberikan kail untuk mereka pandai memancing dan berupaya untuk meneruskan kehidupan dengan lebih bermakna lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.